Salam sejahtera. Baru-baru ini satu Malaysia dikejutkan dengan insiden baju Anwar Ibrahim koyak. Ada yang kata, adakah Anwar Ibrahim sengaja berdrama? Adakah Anwar Ibrahim sengaja berlakon, meminta simpati dan sebagainya? Rupa-rupanya ini kisah di sebalik baju koyak Perdana Menteri dan Kak Wan. Akhlak Anwar, Wan Aziza dan keluarganya, kisah baju koyak Anwar. Baju koyak dipakai agak janggal dalam kalangan masyarakat kita. Apatah lagi dipakai oleh seorang Perdana Menteri. Seperti biasa, bila penyokong politik lawan menulis, mereka menganggap ia sekadar gimmick atau publicity untuk meraih simpati rakyat. Pedulikan, kerana mereka tidak pernah mengenali Anwar dan keluarganya. Siang malam mereka hanya mendengar cerita dari musuh politik Datuk Seri Anwar Ibrahim dan bukan dari mereka yang benar-benar mengenali Anwar. Saya sebelum ini ada menulis mengenai baju koyak Kak Wan. Tidak sangka kali ini suaminya pula turut alami peristiwa yang sama. Untuk mendapat kesahihan cerita sebenar, baju koyak Perdana Menteri, Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil menghubungi isteri Perdana Menteri Wan Aziza, tapi panggilan tidak dijawab. Selepas setengah jam berlalu, Wan Aziza menghubungi Fahmi dan memohon maaf tidak menjawab panggilan telefon. Maaf tak perasan, tadi kawan sedang menjahit baju suami yang koyak semalam. Terkejut Fahmi kerana Wan Aziza menjahit baju suaminya yang koyak. Boleh sahaja baju itu dibuang, tetapi itulah sikap Anwar dan Wan Aziza. Menurut Fahmi, Ketua Setiausaha Negara beritahu sebenarnya baju tersebut pernah koyak di sebelah kanan dan telah dijahit semula. Disebabkan kekerapan Perdana Menteri ke-10 memakai baju tersebut, maka ia mudah koyak. Kak Wan beritahu baju yang dipakai oleh PMX telah 10 tahun lamanya. Malah sebelum ini, pernah dijahit sendiri oleh Kak Wan, seperti yang diberitahu Ketua Setiausaha Negara kepada Fahmi. 3 tahun lalu, mantan Setiausaha Politik Wan Aziza, Datuk Seri Zaliha, Datuk Romli, Ustaz Zamri dan Syed Badlisha pernah menceritakan kepada saya mengenai kemuliaan dan kerendahan hati Wan Aziza atau lebih mesra dengan panggilan Kak Wan. Datuk Romli beritahu di dalam penerbangan khas ketika Kak Wan menjadi timbalan Perdana Menteri, seorang pegawai unit tugas-tugas khas membisik ke telinganya, Datuk, baju timbalan Perdana Menteri koyak. Sebaik sahaja diberitahu Datuk Romli terus membisik ke telinga Kak Wan. Kak Wan terkejut lalu terus ke bilik air kapal terbang untuk menjahit baju tersebut. Untuk pengetahuan, di dalam beg tangan Kak Wan sentiasa dibawa peralatan jahitan. Selepas kejadian itu difahamkan, rupa-rupanya baju yang koyak itu telah dipakai sejak berbelas tahun lamanya dan tidak hairan jika mudah koyak. Pengalaman Syed Badlisha pula dia terkejut apabila di satu majlis di sebuah masjid, bila Kak Wan membuka kasut, kasut tersebut hanyalah jenama bata. Baginya tidak mungkin seorang timbalan Perdana Menteri memakai kasut jenama murah tersebut. Ustaz Zamri pula memberitahu Kak Wan waktu menjadi timbalan Perdana Menteri, setiap hari dia akan mengambil masa 30 minit untuk tidak diganggu kerana ingin membaca Al-Quran. Ceritanya, pembacaan Kak Wan agak perlahan dari kebiasaan orang kerana Kak Wan akan membaca terjemahannya sekali. Dr. Zaliha pula memberitahu ramai yang tidak tahu gelas yang dipakai Kak Wan juga merupakan tasbih. Kak Wan selalu pesan kami banyak berzikir untuk ketenangan hati. Sebab itu, jika Kak Wan menghantar suaminya di lapangan terbang, dia akan mengirimkan tasbih sebagai bekalan. Begitu juga, walau sesibuk mana sekalipun Kak Wan tidak mahu jadualnya mengganggu waktu solat. Didikan akhlak yang baik diikuti anak pasangan itu, Nurul Izzah. Gambar itu diambil pada tahun 2020 dan 2026. Saya secara pribadi pernah melihat Izzah memakai baju yang sama.
Malah baju-baju lain juga kerap saya lihat dipakai berkali-kali di majlis yang dihadirinya. Tapi itulah keluarga Anwar Ibrahim yang sangat sederhana kehidupan mereka. Jawatan dan kuasa bukan digunakan membolot harta rakyat untuk keluarga, tetapi untuk memperhambakan diri kepada rakyat. Jika kita melihat Anwar, berapa helai baju Melayunya? Berapa baju Melayunya? Baju Melayu hitam untuk acara rasmi dan baju biru muda yang kerap digunakannya berkali-kali setiap hari Jumat. Kisah baju koyak Perdana Menteri ke-10 bukan dirancang untuk tujuan politik, tetapi itulah kisah keluarga Anwar Ibrahim. Sama ada ia hendak dikaitkan dengan sifat hidup sederhana tanpa kemewahan, ia terpulang kepada penilaian pribadi masing-masing. Tapi mereka yang mengenali siapa Anwar dan Wan Azizah, mereka tahu kedua pasangan suami istri ini selesa mengulang pakai baju sama berbanding bermegah dengan pakaian berjenama mewah. Selain cerita kisah baju kedua pasangan ini, kenalan yang bertemu saya bertanya, PMX memang kelakar. Selalu tonton di media sosial, PMX juga berjenaka dengan rakyat, terutama anak-anak kecil. Nurul Izzah beritahu ibunya jauh lebih kelakar dari bapaknya di rumah. Saya yakin dengan cerita tersebut kerana mantan-mantan pegawai Kawan memberitahu istri Perdana Menteri ini memang seorang yang kelakar. Moral dari cerita ini, jika kita berlapang dada mendengarnya, kadangkala kita hairan kenapa Anwar ini dibenci begitu sekali. Dia sanggup tidak mengambil gaji, sanggup bekerja 24 jam sehari, 24 jam 24 jam sehari, 7 hari seminggu untuk pulihkan ekonomi negara. Malah ke sana sini mencari pelabur di luar negara. Bila dia jadi Perdana Menteri, dia usaha untuk lawan rasuah. Untungnya berpuluh bilion dan uang itu diberikan kepada petani-petani miskin. Anwar buat subsidi bersasar walaupun dia tahu akan diserang golongan mahakaya. Penjimatan berpuluh bilion itu Anwar berikan berpuluh bilion kepada jutaan kekitawan awam yang telah 10 tahun tidak menikmati kenaikan gaji. Anwar bukan seperti Perdana Menteri sebelum ini yang mahu jadi Perdana Menteri kerana ingin rompak kekayaan negara. Malah, kerana keberaniannya, dia diserang luar dan dalam dengan dana beratus juta ringgit untuk menjatuhkan dirinya. Bagi Anwar, dia redo jika itu ketentuan Allah dan pilihan rakyat. Dia telah berusaha untuk memulihkan negara dan fokusnya juga untuk membantu orang miskin. Kata Anwar, saya nak bersara dengan kasih sayang rakyat. Sekian dulu, jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Sebelum kita teruskan ulasan yang hebat ini, saya ingin berkongsi kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun Transofector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena penyakit, kita tidak sembuh daripada penyakit dan penyakit terus mengganas di dalam tubuh badan kita kerana imun badan kita yang bodoh, celaru, tidak seimbang dan menjadi semakin tidak menentu. Apabila imun badan kita jadi lemah, bodoh dan tidak seimbang, imun badan kita gagal untuk membantu kita jadi sehat, kuat melawan penyakit. Dan imun badan yang celaru juga menyebabkan imun badan kita makan diri kita sendiri. Tetapi dengan adanya terapi imun Transofector for Life, terapi imun yang meningkatkan imun badan, menyeimbangkan imun badan kita ini, maka imun badan kita akan membantu melawan penyakit yang ada dalam tubuh badan kita, menyembuhkan kita daripada penyakit apabila imun badan kita jadi kuat. Terapi imun ini adalah produk yang lulus Kementerian Kesihatan Malaysia, diluluskan oleh Kementerian Malaysia, Kesihatan Malaysia, halal dan paling luar biasa, ia juga diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Produk ini adalah produk yang halal dan boleh dimakan oleh semua peringkat umur,
kanak-kanak sehinggalah dewasa. Cepat dapatkannya melalui nomor telepon saya yang tertera, WhatsApp saya di nomor telepon saya yang tertera. Sekali lagi, WhatsApp saya di nomor telepon saya yang tertera. Jangan lepaskan peluang ini. Mungkin ini adalah jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Untuk peluang kedua, Anda menikmati hidup yang lebih baik dan lebih indah. Sekian dulu. Terima kasih karena menghubungi saya di WhatsApp. Jumpa lagi. Salam sejahtera. Ini pesan terkini Anwar Ibrahim untuk PRN Johor. Dengan seruan dan pesanan ini dijangkakan Pakatan Harapan akan lebih menang, lebih besar, mudah di PRN Johor. Anwar menyeru rakyat Johor pertahankan politik harapan. Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru rakyat Johor supaya terus mempertahankan apa yang disifatkannya sebagai politik harapan yang berteraskan perpaduan, keadilan dan ihsan, berbanding kembali kepada politik lama yang syarat dengan kebencian serta salah guna kuasa. Dalam satu ceramah di Muar, Sempena Pilihan Raya Negeri Johor, beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH itu berkata, perjuangan gabungan berkenan tidak pernah sekadar bertujuan memenangi pilihan raya. Sebaliknya, menjadi medan menentukan hala tuju masa depan negara. Perjuangan kita tidak pernah semata soal memenangi pilihan raya. Malah ia adalah medan penentu apakah Malaysia akan terus dipacu politik lama yang syarat dengan kebencian dan salah guna kuasa, atau bergerak ke hadapan sebagai tatanan yang berpaksi pada prinsip pertanggungjawaban, keadilan dan ihsan kepada rakyat terbanyak, katanya. Menurut Anwar, kerajaan telah membuktikan bahawa agenda yang dibawa bukan sekadar slogan, sebaliknya diterjemahkan melalui usaha memperkukuh tata kelola, membenteras ketirisan serta meningkatkan pelaburan dan keyakinan antara bangsa terhadap Malaysia. Kita telah membuktikan bahawa apa yang didambakan itu tidak sekadar slogan. Tata kelola diperketat, ketirisan diperangi, pelaburan dipertingkat dan keyakinan dunia terhadap Malaysia memulih, katanya. Bagaimanapun beliau mengakui perjalanan untuk melakukan pembaharuan masih panjang dan masih banyak kelemahan yang perlu diperbaiki. Katanya masih ramai rakyat yang memerlukan pembelaan, banyak suara yang perlu didengar serta pelbagai kelemahan dalam sistem yang perlu ditangani secara berterusan. Masih banyak yang perlu diperbetul, masih ramai rakyat yang perlu dibela dan disantuni, masih banyak suara yang perlu didengar, masih melata lompong-lompong sistem yang perlu ditutup, serta serba-serbi permasalahan lain yang perlu diberi tumpuan dan diharungi bersama, katanya. Sehubungan itu, Anwar menggesa rakyat Johor agar terus memberikan sokongan kepada politik yang menurutnya menyatukan masyarakat dan menyemai kasih sayang. Lantaran itu, Anwar menyeru bangsa Johor agar terus berdiri teguh, mempertahankan politik harapan, politik yang menyatukan serta politik yang mencambah kasih sayang. Dengan dukungan rakyat, kita akan terus bekerja dengan lebih gigih, mengangkat martabat negara dan memastikan Malaysia muncul sebagai negara yang kuat, saksama dan maruah, katanya. Hello guys, ini ialah walkie-talkie Bofeng BF888S. Dapatkannya di Shopee, murah. Guys, ini ialah headphone Onikuma K2 Pro. Hebat, luar biasa, cantik dan murah. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah power bank Mozom PB149. Murah, hebat dan dapatkannya di Shopee sekarang. Guys, ini ialah Shocks Open Swim Pro. Headphone yang hebat, kualiti hebat, tahan air. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah headphone One Audio E70 Fusion. Dapatkannya di Shopee, murah sekarang.